Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni diorang nak kira. Hari ni kita raya keempat Ini duit 3 hari korang kutip Okey, ni duit 3 hari diorang kutip. Okey, boleh kira. Kiki, biar akak kira kan. Ini je Kiki. Dah habis duit dia. Okey, Kiki. Dia dah habis Beli okey, nampaknya Kiki dia dah habiskan separuh daripada duit dia. Duit dia yang separuh beli apa? Sebelum ni dapat berapa? Dapat Kejap. 20, 30, Pakai 40, kasut. 50. Jangan nampak kat kasut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sekejap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okay, sekarang kita dah buat pengiraan. Duit Maliki dia kata dia dah habis, dia dapat 100 dalam masa 3 hari. Tapi dia dah habiskan 50. So, balance nya tinggal RM50. Sementara Maulana ni 50, 50. Ni 30? 31. Okey. Sekejap Okey, Maulana ada RM231. Sebenarnya lagi banyak, dia dah habis sikit. Dah habis kan? Okey, tak apa. Dia dah bagi. Sebenarnya dia dapat banyak. Tapi dia dah bagi separuh dia bagi sikit lah dekat ibu ayah dia. Itu saja pengiraan duit raya. Hari raya selama 3 hari ketip duit raya. Okey? Sekian, terima kasih. Bye.